What's the topic? Sebab awak period saya dilayan macam haiwan. Kenapa Tolong perangai tu. Saya ajak lepok. Tu big ceria, happy, go lucky. Sampai kedah, buka telefon. Return period. Ya kena beri dah kau return ya, bu. Berubah muka. Baru kena 3 hari. Hari keempat aku putus hari. Aku nak tanya sebelum tu, mood ni betul berubah ke memang di-create oleh semua retin? Dia macam ni, dia bukan melibatkan emosi tau. Kalau perempuan di period, dia terpaksa tahan sakit period pain dia tu. So dia tak boleh kena jentik sikit. Tak boleh jumpa lelaki-lelaki macam tunjuk bodoh dia kan. Lawak bodoh ke, dia akan macam, kau kenapa ni? Sebab benda ni aku pernah kena dengan perempuan. Siapa tu? Faham? Tak kisahlah siapa-siapa kan. Tapi aku pernah kena dengan perempuan. Aku tahu, aku memang faham sangat perempuan ni bila period memang akan auto jadi bodoh punya kan. Tapi kita nak happykan dia, kita ajak pergi makan. Okay, you nak makan apa? Apa-apa je lah. Aku bawa dia pergi mana? Pergi makan fast food. Okay, fast food. And then bila sampai je dekat kedai fast food tu, dia terus macam bad mood lagi. Macam tak suka dengan makanan tu. Lepas tu dah makan siap-siap ni, masuk dalam kereta bla bla bla. Aku tanya kenapa ni? Disebabkan apa? Perubahan emosi tadi lah. Yes. Bukan perubahan, dia tak ada perubahan emosi pun. Dia sebab dia tak shock. Dia tak shock dengan period pain dia tu. So dia nak lepaskan dengan cara tu. Dia lepaskan dekat kita. Siapa je depan mata kita, dia lepaskan Depan mata dia. Depan mata dia. Dia nak lepaskan dekat mak bapak dia, macam tak shock sebab mak bapak dia. Siapa je orang luar? Kita. Itu je masalah dia. So tak ada istilah period pain ni. So untuk menjawab soalan dia tadi, benda tu di-create atau tak, boleh kawan aku menyatakan benda tu di-create. Yes, benda tu yang di-create sebenarnya. Tapi aku tak nafikan ada je perangai lelaki yang bodoh-bodoh. Bila orang tengah sakit, kalau kau tengah sakit gigi, orang cari pasal dengan kau sakit hati tak? Ajak gacah. Betul kan? Tak boleh lah macam itu. So lelaki pun sama bodoh juga kalau yang jenis macam gini. Tapi kalau lelaki yang elok-elok layan kau, cuba nak treat kau dengan cara yang nice untuk tenangkan kau, jangan baran apa semua ni, kau pula buat hal perangai macam cipai. Up in the black backdrop. Podcast tanpa studio, tak tapi tak jaga. Kita orang yang react, kau yang